Kalau hampa peminat mangga, hampa wajib try mangga kering ni. Untuk mangga ni, mangga lembut yang dicampur dengan garam dan juga cili. Kemai dalam satu pack 250 gram ni memang terbaik. Kita unboxing satu paket. Buka je, dah bau mangga tu. Okay, kemai dalam kepingan yang besar-besar weh. Dia melekat kat dalam ni. Ni satu keping mangga dia. Boleh tengok, dia punya potongan tu memang besar dan dia punya saiz tu memang tebal. Dia ada cili dekat atas ni dan juga garam. Kita ambil first bite. Menarik rasa dah. Rasa pelam tu memang asli dan dia ada rasa masin, masam dan juga pedas. Tapi pedas yang light-light lah. Kalau budak makan pun still lagi boleh. Dia punya ni dia punya pelam dia. Memang boleh koyak. Kepingan-kepingan yang dikeringkan lah. Dia tak keras dan tak terlalu lembut. Just nice. Sedap. Kalau berminat macam biasa, beli dekat beg kuning.